Jadi tuan-puan, kenapa saya bercakap tentang 1 juta yang pertama? Ni, kenapa 1 juta? Okey, formula ni tak habis lagi dah. Okey. 1 juta pertama ni kiraan saya tuan-puan, mudah je. Tak apa, setiap tuan-puan kena letak ada cita-cita 1 juta yang pertama ni. 1 juta saya kira dulu darab kalau letak dalam ASB tambah haji 5% dapat 50,000. 50,000 setahun. Bahagi 12 adalah 4,100. 66 lebih kurang lah 4,100 lebih. Saya letak cita-cita membina 1 juta yang pertama ni, tajuk kita hari ni, pada umur saya 25 tahun. Hutang banyak lagi, tak habis bayar lagi. Hutang tak banyak, income kecil, hutang banyak. Tabungan pun tak berapa ada. Tapi cita-cita dah ada, membina 1 juta yang pertama. Dah tulis dah kat meja kerja. Masa umur saya 25 tahun, dekat workstation tulis. Nak memiliki harta 1 juta. Nak bagi duit kat mak sebulan berapa. Mentua nak bagi berapa. Semua tulis. Dan ada cita-cita saya kena cakap kat kawan office tu, dia orang gelak tuan. Dia gelak je cita-cita saya. Tapi mana datang cita-cita yang besar tuan? Bila dalam keadaan miskin dan susah, apa yang saya buat ialah cari ilmu. Saya banyak baca buku. Dulu tak ada seminar macam ni, tak ada tuan-puan. Tuan-puan beruntung. Datang belajar tuan-puan bukan sekadar dapat ilmu, dapat suka, dapat kawan-kawan.